macam isu tentang kos sara hidup ni, dia sebenarnya orang kata satu isu yang orang kata dia macam escalate tau. Dia mula-mula sikit. Sekarang ni dia dah besar. Dah jadi besar. Jadi besar. Sebab kita boleh nampak satu. Lepas tu economic gap. Economic gap. Kita boleh nampak di mana sara hidup ni dia kat situ lah, yang mana orang susah ni makin susah. Yang senang ni dia tak affected sangat pun. So dia okey je. Tapi yang kita kesian ni golongan yang ialah B40 dan sebagainya lah. Jadi macam kita sendiri lihat dia tu baru-baru ni berkenaan dengan ialah penarikan subsidi. Penarikan subsidi diesel dan juga petrol ni lah. Di mana mula-mula ialah sebab apa sebab apa naiknya kos sara hidup ni sebab kos nak menjual tu pun semua dah naik. Macam contohnya diesel lah, saya sebut diesel. Sepatutnya macam kami pesawah di kampung-kampung ni nak dapat kena beli diesel pada harga yang bukannya harga subsidi. Sebab apa? Sebab kita ada budi kan yang daftar tu. Tapi ramai kami di kampung-kampung ni, di pesawah-pesawah kami ni tidak dapat mendaftar ketika itu. Kerana dia nak jadi to be qualified tu, you kena ada macam contoh jentera tu kena ada lesen. Kena ada road tag. Kena tunjuk pula jentera ada road tag, ada apa. Jadi masalah kami, juga. Masalah. Jadi benda tu orang nak cakap kos sara hidup ni daripada kecil. Maksudnya sekecil-kecil beras tu pun yang bila orang pesawah kos dia naik ke harga. Bila kita nak makan nasi beras daripada naik harga, so dia akan naik. So saya nampak isu kos sara hidup ni kalau tidak ditangani dengan betul daripada sekarang, dia akan jadi lebih merumit nanti. Di Permatang apa kerjaya orang kampung situ? Sawah ke Wabi? Kebanyakan kami kat sana terkenal lah dengan pesawah, dengan nelayan. Tapi itulah kadang-kadang terkesan juga dengan perkara yang berlaku ni. Terkesan. Memang sangat terkesan lah kami di sana sebab kita banyak pakai diesel kan. Kadang-kadang yelah generator semua kunci semua pun kita pakai diesel. Jadi bila diesel tu hari tu tarik subsidi, isu dia memang sangat-sangat besar lah.